Ya, KL FM ini baru KL kita dapat melangkah untuk 34 je X Carta KL minggu ini. Dan kita akan bersama-sama dengan artis jemputan selama 34 minit ini, mula dari sekarang hingga 4:14 minit petang nanti. Ya, dan untuk waktu ini kita bawakan kepada anda lagu ataupun kumpulan yang kini hadir dengan single terbaru mereka yang berjudul Ketagih. Bukan calon-calon tau, sebab mereka berkolaborasi ataupun bergandingan sebenarnya bersama dengan Datuk Syafinas. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Cherry on Top. Boleh remaja, kacak-kacak, segak-segak semua muda-muda Azwan, sekan saya. Muda-mudi pasal apa? Pasal apa? Okey, baik, sebelum kita nak bercerita lanjut tentang lagu Ketagih ni, kita nak berkenalan lah dulu dengan ahli-ahli kumpulan Cherry on Top. Baik, kita nak mulakan dengan sebelah saya ni yang comel lote sangat ni. Hai, saya Holly, vokalis Cherry on Top. Umur berapa ni? Umur 23 tahun. Okey. Dan sebelahnya? Okay, hai, nama saya Kuzan dan saya merupakan keyboardist Cherry on Top. Umur saya 22. Ui, Kuzan macam pernah dengar. Macam baik. Belakang Kuzan tu pula katanya John. John Labu. Hai, Assalamualaikum. Saya apa nama? Nama saya Osama sebagai gitaris. Ini pun dah biasa dengar ni. Ini pun biasa dengar. Okay, tutup Osama mata pun kenal. Okay, hai, saya Didi, juga sebagai gitaris. Okey. Jadi tu macam kita dah dengar tadi, ada Kuzan, ada Osama yang kita kenal, mereka juga sebagai penyanyi sebenarnya sebelum ni. Jadi macam mana boleh kita join kumpulan ni tapi bukan menyanyi tapi sebagai pemain gitar, pemain keyboard. So band ni bermula bila original member dia ialah Didi, gitaris, dan ada 2 lagi member sebenarnya dia orang tak datang. Kita berenam sebenarnya. Tapi ada 2 lagi tak datang. Bobo dengan Ayin. Bobo bassist dan Ayin ialah drummer. Mereka 3 lah yang mula-mula bergerak dalam band ni lah. Lepas tu bila Ayin join Aswara, jumpalah saya, Holly dengan Osama dekat Aswara. Tapi macam saya last recruit dalam band ni. Orang yang mula-mula recommend saya Osama sebenarnya. Osama yang terfikir sebab saya kan keyboardist. Lepas tu Didi yang contact saya untuk join band ni lah sebab dia orang perlukan keyboardist time tu. So macam ni lah kita sekarang. Okey, itu untuk Kuzan macam Osama. Sebab kita tahu dia seorang penyanyi. Tiba-tiba jadi keyboardist. Gitaris. Saya keyboardist. Gitaris. Sebenarnya saya main gitar ni pun dah lama. Okey. Dan saya belajar di Aswara juga. So dekat situlah saya jumpa dan kenal mereka-mereka ni sekalian ni. Tapi ni lah, macam mana boleh kat Aswara sedangkan bukan kat Aswara ni. Kadang-kadang jumpa kat Merbuk tu. Maknanya ni semua penuntut Aswara lah. Belum habis lagi. Kecuali Didi. Didi dah graduate dah. Bukan, saya memang bukan ambil muzik. Didi ambil apa? Filem? Tak, ambil course F1 engineering. Wow. Maknanya bukan Aswara lah. Bukan. Tapi boleh terjebak dengan budak-budak Aswara ni. Kuat ni. Okey, jadi saya boleh ceritakan orang kata sejarah penubuhan. Siapa yang memula nak tubuhkan band Cherry on Top ni? Okay, Didi boleh? Okey. Alhamdulillah. Ini asalnya. Asalnya dulu saya, Ayin dengan ni, kita orang ada nak buat band lah sebab masing-masing time tu Ayin tak ada band apa semua. Jadi Ayin drummer, saya gitaris dan Bobo sebagai bassist lah. Jadi saya cakap dengan Ayin, why not kita main-main macam ni, kita buat satu band. Lepas tu secara tak langsung time tu Ayin ada seminar persembahan. Jadi kita orang perlukan line up. Ayin call Holly, lepas tu call Osama lah. Kita orang main sekali. Lepas tu bila main-main tu kita punya chemistry best. Jadi dah tu lepas tu kita nak cari keyboardist lah. Itu yang contact Kozan. Cerita dia secara tak langsung time seminar persembahan Air ni. Itu titik permulaan. Penubuhan Cherry on Top ni. Betul. Alright. Tapi dari tadi vokalis dia senyap je. Sekejap lagi kita tanya vokalis pula. Sekejap lagi kita tanya. Tapi untuk waktu ni nak dengarkan dulu sebenarnya lagu hasil undian anda di tangga yang keempat untuk minggu ini. Yang mana lagu ini naik 2 anak tangga. Lagu persembahan Aina Abdul dan juga Fabio Asher dengan Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Ya, terus mendengarkan 34 je X Carta KL. Mereka ni hadir dengan lagu terbarunya Ketagih. Ya, memang Ketagih. Kan apa Addicted. Okey, baik. Apa pun lagu Ketagih ni menampilkan juga Datuk Syafinas. Jadi macam mana Cherry on Top boleh bergandingan bersama dengan Datuk Syafinas untuk lagu Ketagih ni? Okay, so macam mana boleh bergabung sebab saya
Saya apa Sekejap. Saya sebenarnya Bagi peluang. Jangan cakap tu. Okay, so sebab kami semua sign under One Scream Studio. So One Scream Studio lah yang apa nama ni? Perkenalkan. Mengatur hal tuju kami. Dan Mengatur peluang. Alhamdulillah peluang dapat collab dengan Datuk Syafrinaz untuk single pertama ni. Macam tu lah. Sebab kita tahu bukan senang nak dapatkan Datuk Syafrinaz kan? Betul. Beri peluang. Baik, kita nak tanya ni pada vokalis Dennis. Yang punya dari tadi mana? Aci. Betul, bagi dia keluar suara sikit. Bagi dia keluar sikit suara dia. Lagu ni berjodoh Ketagih. Jadi apa sebenarnya nak disampaikan di sebalik lagu Ketagih ni? Kalian ni semua ni Ketagih apa sebenarnya ni? Okay, Ketagih ni dia menyampaikan pesanan macam benda-benda yang melalaikan kita lah. Contohlah macam drugs ataupun gadget, something yang melalaikan diri kita. So macam band kami menyampaikan pesanan like melalui lagu Ketagih lah dalam apa-apa saja. Apa saja yang membuat kita addiction yang buruk untuk diri kita lah, yang untuk memudaratkan diri kita. Jangan terlampau ketagih. Jangan terlampau ketagih. Tapi ada juga ketagih yang arah kebaikan. Contohnya. Kita ketagih nak pergi surau. Anak Sabah lah ni. Yang kita mahukan. Tapi ada orang ketagih roti john. Kita ada roti john Ketagih. Okey, tapi sebelum kita nak pergi bersama mereka untuk challenge, nak tanya juga macam mana boleh dapat nama Cherry on Top ni? Apa pula kisahnya Cherry ni? Kenapa Cherry tu menjadi mengangkat sebagai band, nama band untuk kumpulan awak ni? Okay, so macam mana boleh dapat nama Cherry on Top tu? Sebab sebelum nama Cherry on Top tu nama kita orang Rock Ages mula-mula. Rock Ages, okay. Lepas tu kami macam fikir balik nama tu macam kurang komersial untuk bila orang dengar kan. So bila cari dapatlah nama Cherry on Top tu atas persetujuan semua. So kenapa Cherry on Top? Sebab penyanyi kita orang perempuan dan semua lelaki bandmates. So dia lah cherry on top of the band yang semua lelaki. Nampak dia mengangkat wanita dalam woman power. ni. Falsafah. Macam bapak dia. Baik, kita kembali bersama dengan Cherry on Top untuk challenge. Ada challenge lagi challenge tu dia ada denda lah kalau kalah. Kalau menang tak ada apa-apa. Tapi anda akan bersama-sama anda jugalah untuk game tu nanti, okey? Kita akan bahagi grup. Tapi tadi kita dah cakap dah pasal lagu. Ini kita nak menyaksikan pertembungan sama mereka. Ahli Cherry on Top. Bukan kita nak memecah belahkan diorang. Tidak, kita nak bagi diorang main game. Happy fun. Ada challenge kita petang ni yang mana kita nak main game teka perkataan terbalik. Kami akan bagi perkataan terbalik. Tapi semua perkataan ni ianya sebenarnya nama penyanyi antarabangsa. Antarabangsa, penyanyi luar. International. Jadi ada 4 perkataan. Kalau saja ada satu bonus lah. Menang macam saya beritahu, yang menang tak ada hadiah, yang kalah ada denda. Deal. Konsep dia siapa cepat dia dapat. Tapi yang kita bagi dulu kumpulan sebab ada 4 orang kan. Baik, kita bagikan kumpulan Holly dengan Kuzan. Ini kumpulan pertama. Ada nama tak? Apa nama band? Menunggu. Nama band Menunggu. Nama band kita Menunggu. Falsafah. Dan Didi bersama dengan Osama. Apa nama kumpulan? Nama kumpulan kami Sri Kandi. Mana pula kata Sri Kandi ya? Itu petik lagu. Ni tajuk lagu. Cantik. Sri Kandi lawan Menunggu. Dah bersedia Jom kita pergi ke perkataan yang pertama. Perkataan pertama. Anodam. Madonna. Sambungkan. Madonna. Laju. Cantik ni di situ. Memang bagus. Sama Didi jangan jaga. Nampak tadi nampak macam confident sangat. Dia lebih. Tak ada. Okey. Baik, jom. Itu baru Mama. 1-0. Kita pergi ke perkataan yang kedua. Berikan perkataan sebenar untuk menime. Menime. Okey. Menime. M-E-N-I-M-E. Eminem. Barulah 2-0 Menunggu 2 Sri Kandi 0. Come on. Bodoh saya tu. Come on Didi Osama. Okey, jom kita pergi ke perkataan yang ketiga. Perkataannya Sifle Yelsup. Sifle Yelsup. Ejaan dia
SIVLEYELSERP. Tadi saya dengar ada orang nyanyi lagu ni. Elvis Presley. Baru tadi dengar. Cantik. Ini bukan wamak, ini memang macam betul. Ini memang betul. Set ni kena ni. Memang kena belasah cukup-cukup ni. Dah 3-0 dah ni. Kata pilot pernah dia hari ni hari bodoh saya. Jadi secara sahih dan mutlaknya. Tak payahlah teruskan. Tak payah teruskan lah. Pemenangnya ialah kumpulan Menunggu. Jadi Osama dengan Didi jangan gembira sangatlah. Kita ada denda. Betul. Kita baru je order haiwan eksotik minggu lepas. Alhamdulillah dah sampai dah haiwan eksotik kat depan tu. Saya haiwan ni lemah. Itulah siapa suruh kalah. Kami seorang yang lemah semangat. Kami tak kira. Kejap lagi denda untuk Sri Kandi, Osama dan juga Didi. Tapi kita baru selesai kita punya challenge hari ni. Tadi kumpulan menunggu dah pun berjaya menang dengan gayanya. 3-0. Ya, Tak pecah. Set. Set kita bagi. Okey, jadi macam kita janjikan nak denda Osama dan juga Didi. Jadi dendanya Dendanya dah bawa masuk tadi haiwan eksotik tadi. Haiwan eksotik. Ke tak sampai lagi? Belum sampai lagi. Nasib baik. Itu untuk minggu depan lah. Artis Nasib minggu baik. depan. Okey. Sekarang ni kita nak bagi dia nyanyi spontan. Lagu spontan. Lagu spontan. Okey. Tapi ada dia punya Tema bertema dia. Jadi Osama dengan Didi kena nyanyi tema dia, awak ni sombong lah. Dah mudah. Dua-dua penyanyi Mudah tu. je. Jadi dah ready ke Osama dengan Didi? Untuk lagu spontan. Bismillah. Dengan izin. Ready. Cantik. 3, 2, 1. Let's go. Slow Siapa dulu? Engkau. Aku dulu. Tengah fikir idea. Wahai Kuzan, kenapa kau selalu sombong? Mana dia? Ajak badminton sidai kami tak datang-datang. Ajak main snooker lagilah tak datang. Kalau datang time jumpa radio pun lambat. Masuk. Kuzan, kenapa kau sombong? Sombong. Sampainya hati engkau buat begitu. Gitu. Oh Kuzan, kenapa kau begitu? Tak mungkin ku kan jumpa kamu. Itu dia. So lagu dah bertukar Kuzan sombong lah. Inilah penyanyi sebenar. Mantap. Hebat. Ini dah macam free show juga ni kan. Sedap je. Mantap. Kuzan, awak ada apa-apa nak reply tak? Lagu yang mereka cipta untuk awak tadi tu. Awak nak jawab sekarang ke? Mereka kata awak sidai awak. Awak sidai mereka. Tak adalah apa nama ni. Betul lah tu. Tapi ada sebab. Ada sebab lah. Sebab tu tak apalah. Saya minta maaf ya. Mantap. Maaf secara terbuka. Kita menyatukan. Okey kan? Baik, kita nak tanya kepada kumpulan Cherry on Top. Mungkin ada lagi aktiviti yang bakal menyusul lepas ini. Siapa nak jawab? Aktiviti sekarang ni kita orang fokus practice. Baik, dan mungkin ada ucapan untuk Cherry on Top kepada penyokong-penyokong Cherry on Top ni. Mulakan dengan Didi. Okey lah. Lagi satu saya lupa nak cakap. Kami baru release album pada bulan berapa lah. Album Tapi album ada full. Beberapa hari lepas ada dalam 5 lagu dalam tu. And boleh dengarkanlah di semua digital platform. Selalu keluar single ni, keluar album terus. Hebat. Ni kena simpan kan. Maksudnya keluar sekaligus. Okey, jadi mungkin kembali kepada ucapan tadi kepada penyokong anda. Kalau pada penyokong, terima kasih kepada penyokong-penyokong kami, rakan-rakan semua banyak bagi sokongan kepada kami, banyak mendengarkan lagu kami semua, and teruskan support kami. Apa-apa pun boleh nak tahu perkembangan kami, boleh follow di IG, TikTok, di cherry_on_top_band. Itu Kuzan. Holly? Terima kasih kepada KLFM sebab sudi menjemput kami, dan teruskan mendengar KLFM dan teruskan support
Cherry on top. Yeah, mantap. Ketagih. Pergi kepada Didi pula. Okey, terima kasih dekat KLFM dululah sebab jemput kita orang. Lepas tu terima kasih dekat semua yang support kita orang. Okey, Osama. Saya nak berterima kasih kepada semua sekali. Sebab semua dah cakap. Semua sekali. KLFM. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Holly, Kuzan, Didi dan Osama kerana sudi datang. Dan terima kasihlah kepada Cherry on Top memeriahkan kita punya konti hari ni. Ya, betul. Dan sebelum melabuhkan tirai seperti biasa, kita nak dengarkan persembahan istimewa akustik daripada Cherry on Top dengan lagu mereka pastinya Ketagih. Jadi terima kasih untuk anda. Jumpa lagi di waktu yang akan datang dalam 34 je X Carta KL. Bye. Assalamualaikum. Bye. Pesona rasuk, rindu menyerbu rasa, siksa pergi takkan ku rela, lara tanpamu ku sengsara, terkurung dalam sangkarmu, tiada dayaku, tak mampu membenci dirimu. Kau syurga dan nerakaku, madu racunku, cintamu membedakanku. Kau ku cengkam dalam genggaman, akulah darahmu, aku juga nafasmu, dampingilah diriku, kau sahilah diriku. Cahaya tak mungkin menembusi mata, takkan kau sedar. Ketagihan itu namaku, akulah sakitmu, ku jaga penawarmu, kan ku lindungi kamu, namun ku musnahkanmu. Tawan aku senyum menikmati syurga dunia, bangkit semula, bebas terbang, leraikanlah sumpahan kecundang. Kau bukan kiblatku, kan ku bunuh obsesiku. Selamanya aku kan menunggu. Jika engkau cinta, ku sepenuhnya mengapa pergi. Jika engkau setia pada diriku, mengapa pergi. Tinggalkan aku sendirian, tanpa ada arah tujuan. Kau janji kita akan bersama, selamanya aku kan menunggu kamu. Segala masa yang kita lalui rasa macam baru saja terjadi. Adakah aku hanya bersinggahan untuk mengisi ruang kekosongan? Kalau betul pun kau rasa macam mengapa pilih untuk ambil jalan buntu? I promise I can try to make it right. Please tell me there's another way. I need you. I don't know if I can fake it, know if I can fake it anymore. I don't know if this is worth it, know if this is worth it. Jika engkau cinta, ku sepenuhnya mengapa pergi. Mengapa kau pergi? Jika engkau setia, engkau pergi.
Selamanya aku kan